Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel guys. So macam yang korang tahu, dua video YouTube sebelum ni, video aku dan isteri pergi ke Semporna untuk sambut anniversary kami. So dalam video ni aku nak bagi full review untuk Danglai Resort, tempat kami tidur, and also Semporna itself. So yang korang nak pergi ke Danglai dan Semporna, tonton video ni sampai habis. Subscribe. Okay. Apa-apa dekat sana memang dia akan mula daripada ambil pick up dekat airport untuk orang Semenanjung, and then sampai hantar balik ke airport. So kiranya all in lah kecuali tiket flight. Tapi bear in mind aku tak pergi Pekan Semporna, aku terus daripada airport pergi ke Semporna punya GT pelancongan. So first impression memang aku cakap menyedihkan sebab terlalu banyak sampah. Aku rasa kalau government ada effort ataupun ada NGO yang datang nak bersihkan pun dah tak function, sebab aku rasa dia dah macam mentality dorang macam buang sampah merata-rata. Tapi dia punya sampah tak ada sampai bau. But still lah kan, but still. Okay, for record, kita orang memang totally ambil contact dengan Danglai, diuruskan daripada pick up airport sampai lah balik. Jadinya apa aku boleh cakap dengan Danglai memang terbaik lah daripada WhatsApp dia okay. And then bila sampai dekat situ pun, bila sampai dekat resort pun, kita orang disambut dengan semua staff dia. Lepas tu kita orang kumpul sekejap sebelum masuk bilik, ada briefing. Dia bagi tahu masa makan, aktiviti yang apa yang ada, apa yang terlarang, apa yang boleh sewa. Lepas tu masuk bilik, beg semua dah dibawa ke dalam bilik. So nice lah. So petang tu kita orang memang ada booking kayak sekali. So kayak, benda yang booking dekat sini macam kayak ataupun joran semua, sekali bayar boleh guna sepanjang menetap dekat situ. Tapi bila habis guna kena pulang balik lah, sebab orang takut hilang ke, ditiup angin ke. And then makan malam pun dihidang. Okay, semua jenis makanan laut yang standard adalah, macam ketam, ikan, sotong, udang, ketam, semua adalah, and sedap lah. Aku tak sure lah sedap sebab aku lapar ke apa, tapi memang nice lah. So malam tu kita orang adalah sewa joran RM50 sepanjang dekat sana boleh guna. Umpan dia bagi udang dengan sotong, unlimited, boleh refill. Nice lah, memang nice. Malam stargazing, yang ini memang aku rasa duduk mana-mana water chalet memang dapat lah. Pengalaman ni memang nice lah. So ini memang 24 jam lah ada angin. Sedap lah baring dekat sini. Kami 2 malam. Malam pertama tidur dalam 2-3 jam kata ni. Betul, malam kedua memang sepanjang malam tidur atas ni. Platform pun selamat. Yang ini tengah air surut kalau tidak. Dia tengah air surut, kalau tidak sampai ke atas platform ni air penuh. Tandas kami agak kecewa bahagian bathtub ni, sebab air dia turun sikit. At the same time benda bawah tu tak function, so air still mengalir ke bawah. Kita dah ada beli bath boom tapi tak dapat guna lah. Dah ada komplain tapi macam diorang pun tak buat apa, yang kita orang pun rasa tak apalah. Kita orang pun banyak aktiviti nak buat kan. Air dia memang pakai pump lah kan. Ada masa dia akan stop sekejap lah, tapi not big issue lah. Bukan setiap masa kita guna air mandi. Cuma TV lah yang paling mengecewakan. At first plug ni macam tak function, wifi tak dapat, TV tak dapat. Lepas tu last aku adjust wifi dapat, cuma TV tak dapat. Dah panggil orang 2 kali, diorang kata nanti technician datang, tak datang juga. But itu agak mengecewakan lah, sebab bagi aku TV ni dapat memecahkan kesunyian kan. Tapi tak dapat tengok. Tak apalah. Untuk semua resort aku rasa korang boleh pilih. Bukan aku rasa lah, aku survey kan, memang nampak lah. So korang boleh pilih antara nak pergi snorkeling ataupun just duduk dalam bilik ke. So kita orang ada ambil yang snorkeling lah. Just dua pulau sahaja, iaitu Mabul dan juga Kapalai.
So Danglai dia dah subkan kami ke Awesome Travel. Awesome Travel yang bawa kita orang. Rasanya maybe diorang ni kawan-kawan je kot atas satu company kan. So kat Mabul ni memang aku boleh cakap best. Untuk yang suka ambil gambar, sini memang nice lah, memang terbaik lah. So kalau korang pergi, aku rasa memang better ambil lah package Mabul ni. Tapi nak masuk Mabul ni ada bayaran RM50 sebab ini private island. Lepas tu ada dekat sekeliling tu kita orang snorkeling. And lepas tu kapal lain pun dekat tepi chalet tu kita orang snorkeling. Tapi bear in mind ni personal opinion aku rasa orang lain pun setuju. Kalau korang datang Sepona untuk snorkeling, untuk tengok coral, ikan-ikan hiasan ataupun penyu, aku lebih sarankan korang pergi Redang ataupun perhentian ke Redang kot, dekat Semenanjung. And bagi aku Redang dia boleh offer maybe 300-400% lagi menarik lah daripada Sepona punya tempat ni. And bukannya disebabkan aku pergi dua ni je. Aku tanya jiran sebelah pun diorang kata pulau-pulau lain, tempat-tempat snorkeling lain pun sama juga, diorang lagi prefer Semenanjung lah. So bear in mind lah, kalau korang datang untuk snorkeling, ni bukan tempatnya. Oh yeah, by the way, malam kalau makan korang akan disajikan dengan tarian lokal. Tarian tu dengan oleh staff tu sendirilah. Dan lepas tu aku ada order juga aktiviti tambahan iaitu floating basket. Boleh pilih antara nak sunset ataupun sunrise. So aku dan isteri pilih masa sunset lah, balik daripada snorkeling tu. Yang sunset, yang floating basket ni tak adalah extra sangat makanan dia, cuma dia lebih kepada gambar-gambar kan. Nice lah untuk kenangan ke apa. So personally bagi aku apa yang best untuk trip kali ni ialah staff Danglai tu sendiri. Ada dua benda lah, staff Danglai dengan staff awesome sekali, and also the water chalet itself. Selain daripada tu, sempurna ke apakah, aku rasa macam benda tu boleh dapat kat tempat lain dan lagi better lah. So shout out to staff Danglai, memang terbaik. Diorang semua orang muda-muda, so pandai ambil gambar, pandai ambil video. Diorang sendiri offer semua kan. So macam nice lah, introvert pun tak ada hal lah. Korang just berdiri, posing-posing sikit, diorang pun boleh cakap nak posing macam mana. Itu bagusnya lah diorang. One thing, bahagian sampah tu aku rasa memang tu agak turn off lah. Aku rasa diorang sendiri patut ada mentality untuk ubah, sebab itu tempat diorang cari makan, and maybe akan jadi tempat cari makan untuk 2-3 generasi lagi. Tapi kalau macam ni memang tak okey lah. So untuk Danglai sendiri aku bagi dalam 8.5. Kurang sikit sebab satu, masa diorang tengah kemas-kemas aku nampak diorang buang sampah dalam laut. Kemas-kemas makan kan, diorang buang sampah dalam laut sangat lah. Macam apa hal kan. And then kurang lagi sikit sebab TV kita orang tak boleh pakai daripada awal sampai hujung. Dari korang nak try boleh, tapi kalau tak try pun tak rugilah. Macam tu lah, senang kata. Okay, tu saja review Danglai Resort dan Sepona. Buat korang yang nak pergi, aku harapkan korang have a good time there, and akan ada kenangan yang indah bersama orang tersayang. Okay, itu saja guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. I see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.